Sampai. Okay, Assalamualaikum guys. Kita dah sampai ke camp Sungai Pauh, Cameron Highland. So hari ni aku dengan family aku akan camping kat sini. So yang penting kita pergi ambil tapak dulu. Aku pun tak tahu sebab ni baru first time aku booking sendiri. Sebelum ni pergi dengan orang So kita tengok macam mana cara-cara dia. Okay, let's go. Nak cari dia. Yang pergi sekali dulu. Yang pergi settle ni. Tu dah. Opis lagi lah. Oh, okey. Okey, boleh. QR boleh? Tak boleh. Dia dekat dalam sistem. Buka. Oh, okey, faham. Bayar dalam sistem lah maksudnya. Okey, settle tapak. Kita dah dapat tapak A9 dan A10. So, jom kita pergi tengok tapak dulu. Kat mana? Mana? Kau ambil pot aku tu. Kau tak cakap datang? Tutup orang. Mana lagi? Ni? Ha. A9, A10. A9? Oh, sini. Tak. Dah. Jiran kat ah. Jiran. Akak balik bila esok? So, sejuk kan? Dah dulu bila pergi tak ingat lah zaman bila. Okay, tapak dapat dah A9, A10. So kita pergi load barang dulu. Tapak dah dapat, kira dah okey lah. So jom. Kita pergi ambil barang dulu. Load barang dulu. Dah settle load barang semua, dah letak. Nak buka kemah ke, nak lepak ke, tu nombor 2 macam tu. Yang penting tapak dah dapat. So itulah proses dia. Kalau tak parking tu Bawah kan? yang kat pintu masuk. Situ parking. Sini sini kan? sini ada. Naik sini dulu. Tapi sini tak ada, ni baru ni. Ya, tak kita naik Kita nak ikut sini kan. Let's go. Orang semua nak depan pintu. Kita jauh sikit tak apa. Boleh ke? Ada lagi 2 kereta. Tak sampai lagi. Boleh buat pakai atas ni kejap. Orang tak ada kan. Kereta tak boleh satu, tak cukup. Kan? Takkan boleh satu lah. Dia lagi banyak orang. Orang banyak, barang lagi banyak. Ini sebab anak kecil. So inilah dia. Dah cakap dia rasanya dah agak dah. Dia akan tepat-tepat kalau pakai kemah besar macam ni. Village T Payung Rock Camp. Nampak lebar dia memang cukup. Tak tahulah cukup tak, rasanya cukup. InsyaAllah cukup. Kita try dulu tengok macam mana.
nak yang depan-depan tu. Kan? Akak pun minta dekat belakang. Hijau. Ini yang depan ni nampak macam besar. Alah, siap. Saya tak tahu orang Malaysia ni kalau camping bapak ni besar-besar kemah. Nalakan boleh bawa. Sekarang semua besar semua. Ha, semua besar-besar. Kalau dah atas deck ni memang kena pakai lah mata spring ni. Baru boleh masuk dalam tu. Kalau tak macam nak pacak, kena beli spare. Okay. Itulah bahayanya kemah besar-besar sangat ni. Nak pasang dia dekat tapak yang ngam-ngam. Boleh tengok ni. So kita finishkan dulu pemasangan kemah kita. Okay, sekarang ni kita dua orang je yang sampai dulu. Aku dengan adik aku. Lepas tu nanti diorang sampai, semua dah siap. So aku nak ambil barang lagi. Kan ada parking kat sini. Dulu tak ada. Parking dah baru dekat sikit. Kalau tak kau kena menapak daripada sana. Okay, kita ambil barang dulu. Ya betul, selalunya yang tu yang same tu. Ni dong kan? Terbang. Kena ke? Okay, selesai dom kita. Dom 3 segi perlik ni. Jadilah benda murah. So ada lagi satu kemah. Kemah 3 person sebagai tambahan.
sebab ada batasan aurat, so kita kena bersedia kat situ kot. Sekejap lagi kita orang pasang. Kita relax dulu. Penat weh pasang benda besar-besar ni. So inilah dia Camp Pauh 2026 bulan 7. Tak tahulah hari ni ramai ke tak. Tengok gaya macam akan ramai. Tak tahulah, sekejap lagi. Member aku pun camping, yang selalu motor camping aku. Tu kemah dia dengan geng-geng dia. Kita dah siap. Sementara dia orang datang, kita buka-buka low bawah belakang, dalam. Buka kemah dalam. Nanti tim mak-mak datang, ibu-ibu datang, dia orang dekor dalam ni, pandai-pandai dia orang. Macam nak hujan tapi tak tahu. Cuaca dekat kamera ni tak boleh dijangka. Nampak macam nak hujan, kadang tak hujan. So apa-apa pun kita tunggu sebab barang ada kat dia orang sikit. Itu dah cerita dia. Kursi, meja, barang-barang dapur, barang-barang masak, makanan semua dekat kereta dia orang. Kereta kita orang apa ni? Apa nama ni? Kemah-kemah ni. Construction man. Jap. Dah. Yang ini kita boleh angkat pakai tangan. Ini masukkan kursi-kursi meja. Masak dah habis tak ada bosan. Ada? Dia dengan geng dia. Dia dengan geng tu. Lepas ada ikat, dia letak ni nama tak ada. Okay, ni letak sini. Kita orang. Mana kita tu? Okay guys, mak aku
Bapak aku, bini aku semua pun dah sampai. Ada lagi satu kereta, adik aku belum sampai lagi. Mungkin malam sekarang kot baru dia sampai. So ni dia petang camp Pauh. Cuaca dia cantik hari ni. Banyak lagi tapak kosong. Rasanya ada yang belum sampai kot. Ada camper-camper yang sampai hari ni ke, lewat petang ke ataupun esok. Sebab dia orang kata macam penuh, tapi banyak lagi kosong. So kita pergi semayang dulu. Surau pun ada. Wah, baru dia kemas sikit. Tadi motor kan pecah. Makan tak? Oh, ni semua ni? Ni semua? Ini nak mengasuh. Oh, bawa ke? Tapi akak tak ngasuh dah. Oh, bawa je. Dia nak ikut. Masa. Okey. Makan mau balik je. Makan mau balik. Oh, pula hilang kejap. Tak jadi hilang ke? Makan datang balik. Lepas tu hilang balik. Ni dalam ni. Mana tadi? Ni. Tu dalam tu. Satu kemah lagi nak pasang. Last. Ketiga kemah. So situ kalau kita jadi perempuan itu ada ni pula. Dah tidur ke? Makan belum lagi? Oh, dia dah makan dah? Oi. Letih balik sekolah. Makan. Oh, dia tak makan lagi, dia dah makan. Sekolah tak ada. Suasana senja di kamp Sungai Pauh. Sejuk apa? Dah sejuk sangat dah. Okey semua. Malam menjelma. Ni baru malam menjelma. Kita tengok sikit macam mana malam menjelma dia. Ibu nampaknya dah kesejukan. Cik Bah, sejuk tak? Sejuk sikit. Lepas tu pakai kain je. Dekat. Tu belakang. Yap. Okey, Opah tengah masak. Masak apa, Opah? Masak daging. Daging apa? Malam ni apa menu? Kita okey. Malam ni nasi ayam. Nasi ayam. Yes. Nasi ayam, malam ni nasi ayam. Yes. Jom kita jalan-jalan campsite dulu malam ni. Sementara tunggu Pak Ngah sampai. Okey, jangan suluh. Ini tempat bergambar apa nama ni? Sarang burung tu.
Pasal lampu ni dia cerah. Tu orang punya campsite tu ya. Lampu dia kuat gila kejap. Ha, tu bawah. Ah, tak nampak pula. Hujan. Tak apa mak. Banyak ke bang? Oh yo. Oh, itu dah pecah telur. Berapa? Lalu. Pakai baju. Makan dulu lah. Makan dulu. Menu nasi ayam. Ayam dia beli dekat Baker Cottage ya. Dia tak nak masak. Kurang masin. Hujan dia tak apa. Ini naik sini koma 3 orang sana. Boleh? Terima kasih banyak. Dari mana? Dari Taiping. Ini Taiping ni. Mau sampai. Kami awal sikit. Kerja. 1, 2, 3. Ya. Siapa tu? Dia nak abang Umi betul. Okey dah. Dia nak abang Umi betul. Okey dah apa? Makan apa tu Khalid? Makan apa tu? Ada. Mak dia silam. Tu yang besar. Mak tidur dengan kau kan? Itu akak dia faham semua itu. Abah aja lain. Buat apa? Bye bye. Hello bye. Ya. Budak-budak. Budak-budak. Khalid. Kenapa abang ni model lama? Abang ni? Tak lama dah. Abang ni model lama ke? Abang ni? Ada? Ha? Abang ni ada? Betul. Tak payah pakai ni lagi sedap. Ni bawa mantai, Kan? Betul. Okey dah. Okey, ambil seorang satu. Apa nak? Baru boleh susun beg. Kau tak tahu ujung pangkal Setting. kan? Tak tahu. Siapa tidur sini? Yalah. Kali tidur sana bila yang dah tahu. Dia tak manjang lah. Beg tak manjang. Nama Khalif. Okey, ruang tidur settle. Baik. Okey. Kita dah boleh bergerak sergas. Tak siap lagi. Ada lagi lampu tu. Kalau nak lampu yang tu. Mana ke dia? Hey. Ibu dah mula masak
Dah mula masak? Masak dah. Hari ni masak apa pagi? Nasi lemak. Apa? Nasi apa? Lemak. Bukan santan. Nanti nak Sejuk sangat. dia Dia ada nasi lemak. ada sikit ni. Taste biji je. Berapa biji ke? 15. Sotong tu pagi juga. Kelihatan pemasakan. Selamat pagi semua ya. Ini dah hari kedua di camp Sungai Pauh. Tak ada plan lagi. Kita selepas pagi tengah hari mungkin keluar out. Kita orang keluar makan tengah hari kat luar lah. Boleh jalan-jalan sekali kan. So sebelum petang kita akan balik-balik. Sebab tengah hari panas kan. Nak duduk kemah panas pula. So kita pergi jalan. So ni dah dia suasana pagi di camp Sungai Pauh, Cameron Highland. Oi! Kemeh. Telur. Panas. Nah, kenapa? Kan boleh. Ayam tu. Timun tu bawah tu. Tu apa nama tadi? Kita tak tahu kopok tak buat macam mana tu. Pupuk tu lah kamu nak masak. Ni meja ni ada gini di sini. Mana? Pinggan pun ya. Ini tak boleh air. Ini pun tak boleh. Kalau berjarah mandi ni. Dia orang muda yang mandi ni. Lepas tu, kita masuk aja. Lepas dah saya barang, mandi dulu. Nanti. Nak beli korang lah. Okay, semua pergi jalan-jalan dulu. Okey. Pergi ke kampung sedia. Jalan kaki. Kemudian kita jalan kaki je. Tak, taxi je 180. Dah beli motor. 8,000 kabel pasang. Okay, kita nak pergi jalan-jalan dulu. Jalan-jalan ke taman sedia. Tempat yang berjalan kaki je. Daripada campsite Camp Sungai Pauh. So kita boleh keluar ni. Depan tu dah taman sedia. Tempat orang pergi apa, Abang Strawberry bagai. Depan tu je. So kita pergi jalan kaki. Quarters quarters. Itu lah. Okay, let's go. Move it. Hari dah gelap. Hello. Cak, kau.
Tak aku dah ada kat dia. Mesti dah keluar dia. Jatuh. Mana dah tu? Ya, satu grup. Saja Okey, tengok-tengok. okey, okey. Okey, thank you uncle. Soto mushroom. Gula. Belakang kemah itu. Oh. Ada nak. Dia tu. Kita dah pulang dari berjalan-jalan. Pada campsite kita terus pergi Kampung Sedia, dekat je. Lepas tu kita jalan kaki terus pergi ke smokehouse. So lepas daripada smokehouse tu kita teruslah balik. Petang kita orang mungkin budak-budak nak mandi, biar dia orang mandi. Lepas tu kita orang prepare untuk makan malam lah. Sebab kita orang 3 hari 2 malam kat sini. Ngalator. Ini dah sejuk dah, nampak? Itulah. Mandi ke pampers. Dengan pakai pampers sekali mandi. Mandi pakai pampers. Cepat pergi mandi. Nak hujan dah. Pergi mandi. Pergi siap. Hari semakin gelap nampaknya. So kita buat fly sheet tambahan. In case lah. Sebenarnya tak ada apa pun. Cuma ada banyak lagi kawasan teduhan. Memperluaskan lagi kawasan teduhan. Tak tahu lah. Kadang cuaca je macam ni. Tapi tak hujan pula. Oh, kita steamboat dia malam ni. Nak panas-panas kan.
Main dulu. Kek telur. Ni abang. Sudah bang. Makan ni. Sebelah abang. Dah masuk air ni. Last makan last. Ni kosong. Ni yang botol ni. Dia dah ada botol. Asyik ni konten ni. Dah makan sikit lah. Ada dulu, bye-bye. Jatuh tu. Tak, dia memang jatuh tak apa. Makan ya. Sejuk eh. Makan. Dia panas daripada. Last day adalah steamboat. Telur. Okay guys, kita akan pulang hari ni ya. So dah boleh kemas-kemas. Sarapan pun semua dah settle. So kita orang kemas dulu dan kita akan pulang. 3 hari 2 malam Camp Sungai Pauh, Cameron Highlands. Okay, semua dah settle lah. Tapak semua dah settle. Dah settle. Kita orang mandi tu. Lepas tu, ciao. Aku 2 orang je nak mandi. Yang ni pun dah mandi lah. Okay, let's go. You will say it's always a bad time. Anyway, I say it's like the last time. How to break away when you were on mine. But I don't think I'm ever getting Tapi tak ada, orang lah. Lupa cari. Yeah, why? always fighting till we go insane. Fuck all night until we don't feel pain. All day, I'll stay. You and me a beautiful disaster. Pulang.